Tapi malangnya saya tak bersama dengan kunang-kunang lagi. Hi guys, so welcome back to new season of work. Kunang-kunang at work. So kita sekarang dengan season 3. Ramai yang dah tak ada. So kita ada beberapa intern baru. Terutamanya saya. First, saya Mika. Hi. So kita ada Cik Sophie. Lepas tu ini intern baru. Dia sekarang tengah ada World Cup antara staff. Itu bersama Abang Jis dan Hakim. Ini pun salah satu intern juga. Satu intern juga. Ini Mirul. Namanya Mirul. Intern baru. No penalty for Ronaldo. Messi is good. So kita ada bersama bekas kita, iaitu Abang Megat. Dah ada balik setelah beberapa tahun. Ada apa-apa komen untuk season baru? Tengok bunyi dah. Tengok. Season baru mana nak tengok lagi. Komen tak adalah. Cuma saya ucapkan welcome back to Kunang at Work. Untuk season 2. Malangnya untuk season kedua ni saya tak Season 3 dah. Tak sangka program ni diteruskan. Tapi malangnya saya tak bersama dengan kunang-kunang lagi. Saya sekarang berada di satu lagi company baru, Lokara Studios. So saya ucapkan selamat maju jaya ke kunang-kunang. Saya percaya dengan kehadiran orang-orang baru dan gabungan dengan orang-orang lama akan memantapkan lagi production house kunang-kunang. So all the way. Itulah. Good luck guys. Thank you Abang Megat. Space yang sedih juga Okay. Yang kita kenalkan, ini salah satu intern juga. Ni Sarah. Abang busy sekejap. Busy. Sebab sekarang ni kita nak pergi makan. Tapi sebab ada World Cup sekarang ni tengah berlangsung. So semua jam lambat sikit. Kita bersama Cik Sophie again. So ini Sarah. Hai, saya Sarah. Saya berasal daripada Melaka. Saya berumur 23 tahun. InsyaAllah betul 20 Oktober ni. Apa lagi? 6.5 hours later. Sama berada di sini. Kenapa sekarang baru buat Kunang at Work? Sumpah. Aku tunggu je. Tapi tak, baru sekarang nak buat. Kau kena tanya best kau. Dah hilang. Dah hilang. Tak apa, so komen. Best lah. Apa? Intern kat sini. Best lah intern kat sini. InsyaAllah. Semoga maju jaya. Dah. Abang Megat ada komen. Untuk orang yang baru join Kunang at Work ataupun Kunang-kunang Pictures ni, untuk intern, all the best sekali. Cumanya kan, sikit. Cumanya kan, biasalah kalau bila dah ramai rakan-rakan sebaya ni kan, akan ada banyak drama. Nantikan drama itu. Ada drama petang-petang, drama akasia ada, khianat mengkhianati ada, benci-membenci tu sentiasa ada. Tapi dia macam drama tiba-tiga end up mesti happy ending. Macam itulah. So sama juga kat Kunang-kunang Pictures, ending dia mesti happy ending. Jangan risau, klise. Happy ending. Dah, rambut. So itu dia another kata-kata daripada Abang Megat. Yang ni kita tunggu nak pergi makan ni, lapar. Makan.
Okay, so nanti kita akan introduce pada kita punya staff-staff yang lain. Nantikan. Let's go. Hari ni kita nak pergi makan dekat Chicken Rice Shop. So kita ada 13 orang sekarang ni yang berada di sini. Seorang lagi ialah Banjas dengan Cik Sophie. Okay, so kita akan naik dengan 3 kereta. So kita jumpa di Chicken Rice Shop. Let's go. Okay, so kita dah sampai dekat The Curve untuk makan dekat Chicken Rice Shop. Kita bersama rakan-rakan kita, iaitu kita ada Zul Haris, Amirul Iman, kita ada Nick, kita ada Amsyah, dan kita ada cameraman kita yang tengah merakam rekod ni sekarang ni. Ni, let's go. Selfie 3 pun. Satu lah. Mirul selfie. Mirul selfie. Dah. 1, 2. Oh, ni lah dekat. Ada air pancit. Wow. Tak dekat sangat. Apa perasaan dapat duduk? Perasaan dia kita rasa sedih sebab korang tak dapat duduk. Oh. Korang nak korang duduk sekali kan. Korea. Sasara pindah. Sarsaparilla. Daddy bayar. Hey, Daddy. Kita kamu staff. Kau tak habis makan lagi, kita dah habis makan dah. Okey tak okey? Ya, alhamdulillah. Kenyang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sana rasa makanannya? Tak habis. Dah habis? Cuba Tak rasa. habis. Tak habis? Kenapa tak habis? Kat sugar. Kat sugar. For real eh? Prefer. For real. Macam mana makanannya? Okey? Ya. Okey. Macam mana? Boleh rate makanan? Retweet. Ha? Retweet. Sama juga? Sama. Sama? For real. For real? Okey. Macam mana makanan? Okey tak okey? Okey, dapat murah. Berapa murah? Ni apa ni? Tak ada ni. Oh salah. Habis semua. Semua habis eh? Lincin. Ui. Ni tak ada. Tak apa kat syukur okey. Tadi Ain cakap tu nasi. Ke tak ada? Ada apa tadi? Tak, tadi kan just bagi ayam. Ain cakap tu nasi tak habis. Mesti dah sentuh pakai sudu. Oh okey. Sentuh pakai sudu kat bergula. Tak risau. Apa. Tak ada penting siapa-siapa. Aduh, baru nak sudah belanja makan. Dari isteri. Dari saya ada peti. Belanja siapa? Di sini kita pada. Aku tunggu kat sini. A few moments later. I'm not trying to hit you, girl, that shit's forbidden. I'm up in the forest trying to kill demons. Standing with a head full of pills screaming. It's right now. I ain't got the time to fuck around now. Everybody. Okey saja guys, itu saja untuk vlog Kuna at Work episod 1 season 3. Okay, so korang boleh tekan butang like, komen dan subscribe. Dan kalau korang ada apa-apa penambahbaikan, korang boleh komen di bawah lah, di bawah like komen. Okay, so guys,
you all can wait for the next episode. Kunang at Work episode 2, korang akan lebih kenal ramai lagi orang dekat Kunang Picture ni. So stay tune lah guys for episode 2. Okay, bye bye guys. Thank you for watching.